Ada satu sahabat ni gelaran dia Safinah. Safinah bermaksud kapal. Sahabat ni pernah jadi hamba abdi kepada Rasulullah, kemudian Nabi merdekakan. Tak lama Nabi terus merdekakan. Setelah Nabi wafat, Safinah keluar berlayar. Dia berlayar naik perahu. Sampai di tengah laut, dia naik bot tu pecah, dipukul ombak, kemudian Safinah pun berpaut pada kayu yang berbaki, dan kemudian sebab terlalu lama, dia pun letih dan kayu tu bawa pergi ke sebuah pulau. Ini bukan cerita yang hadis Dajjal tu, bukan. Bila Safinah buka mata, rupanya pulau itu ada singa. Bukan singa sarkas, bukan singa yang terlepas, yang berjalan tak larat dah tu. Ini singa liar, singa pulau. Singa tu bukan bagi salam, memang nak makan, nak terkam Safinah tadi. Apabila singa tu datang nak menerkam di bahagian leher singa, Safinah pun bangun. Dalam keadaan yang tak berdaya, dia bangun. Dia kata, ya Abul Harith. Dia cakap, tengok hadis ni sahih. Ana Safinah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Abul Harith. Abul Harith ni panggilan untuk singa. Wahai singa, nama aku Safinah. Aku adalah bekas hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia perkenal 2 ayat itu saja. Maka singa itu pun tunduk. Subhanallah. Tu baru sebut bekas hamba abdi Rasulullah, belum sebut kekasih Allah. Kemudian singa tu heret. Safinah yang tak bermaya tadi pergi ke kawasan lain, kata riwayat ini. Dan kemudian dia pun mengaum, kata Safinah, aku yakin itu adalah ucapan selamat tinggal. Aku sangka itu adalah ucapan selamat tinggal daripada singa itu kepada aku. Lalu dia pun pergi meninggalkan aku.